Tasbih ni mana datang ni? Yang saya tahu, maaf ya tuan-tuan, Sahih Huda tasbih besar. Ada tasyabuh di situ. Orang Nasrani nikah dalam masjid, sebahagian orang Islam kita pun nak nikah dalam masjid, nasyid, nyanyi-nyanyi. Tak ada istilah nyanyian keagamaan, tuan-tuan. Pakaian keagamaan. Dalam Islam tak ada pakaian keagamaan. Pakaian keagamaan ini sinonim dengan orang Yahudi dan Nasrani. Memang pendeta dan padri dia ada pakaian dia yang tersendiri. Dia lagi dahsyat, dia lagi advance. Dalam institusi gereja tu dia ada dia punya hierarki dia. Yang paling tinggi tu Pope tu lah. Tapi di bawah Pope tu ada Archbishop lah apa benda. Dan semua dia orang ni ada dia punya pakaian keagamaan dia, simbol-simbol dia. Dia punya warna pakaian dia, selendang dia dan sebagainya. Dan saya kata sebahagian orang Islam nak meniru juga. Selendang-selendang ni, minta maaf, mana datang selendang? Ada yang kata, oh selendang kena kat sini, kiri. Selendang kena kanan, selendang kat kepala. Mana datang semua ni? Sedangkan ini semua tidak ada dalam Islam. Dalam Islam apa yang ditekankan dalam pakaian, seperti mana dalam syarat pakaian itulah, menutup aurat, jangan jarang, jangan ketat. Tapi termasuk syarat pakaian, jangan menyerupai pakaian orang kafir. Tapi pada hari ini memang benar-benar ada. Memang ada sebahagian, tuan-tuan pernah nampak, dia pakai warna hitam saja, pakai jubah warna hitam, kopiah warna putih, atas warna merah. Ni apa ni? Minta maaf lah, tapi kita nak buka mata, tuan-tuan. Sedangkan dalam Islam tak ada pakaian khas bagi agamawan. Pakai warna hitam sebagai tanda kesedihan. Bila ada kematian je, ada yang pakai hitam. Mana datang warna hitam? Tanda kesedihan. Habis kalau pakai warna putih, ceria, suka. Lihat bagaimana amalan sihir. Saya kata ini bid'ah syirik lah. Bila hilang barang, nak cari jodoh, nak mudahkan dapat zuriat, pergi jumpa Tok Bomoh. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Tinggal lagi ini bid'ah yang paling berat lah, syirik. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, bid'ah pergi jumpa bomoh, cari jodoh, murahkan rezeki, sembuh penyakit, mana datang? Kalau bukan daripada orang kafir. Ini benda yang diwarisi turun-temurun. Dan ternyata bahawa sebahagian orang Islam masih mengamalkannya. Tinggal lagi saya tertanya-tanya, kenapa belum dibasmikan? Kenapa masih lagi wujud dalam masyarakat kita? Bahkan kat negara kita unik lagi. Dia ada raja bomoh dan raja lagi. Apa ni? Raja syirik. Kenapa masih ada? Saya tak terkejut kalau ada sebahagian yang mempertahankan. Kalau ada sebahagian ustaz yang kata boleh minta kat pokok, boleh minta dekat orang mati. Kalau orang mati boleh minta, ini kan pula minta dengan orang hidup. Tok Bomoh tu kan hidup. Apalah sangat ini masalah. Tapi dia semua kembali kepada meniru dan menyerupai orang-orang kafir. Mari kita bertafakur, berdiam sebentar. Moment of silence. Happy birthday. Sebahagian orang Islam betul-betul ikut jejak langkah nak masuk ke dalam lubang biawak seperti mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Happy birthday. Cuma dia nak islamisasikan sikit, ya. Sana helwa. Dia nak nyanyi happy birthday to you, dia segar. Nanti nampak sangat tiru orang kafir. Tak apalah, kita sulamkan dia dengan Arab-Arab sikit. Sana helwa. Tapi happy birthday bukan budaya orang Arab. Walaupun lagu yang dinyanyikan itu berbahasa Arab. Ini adalah tipu daya nak mengelabukan orang-orang yang tidak sedar. Sambutan-sambutan sepanjang tahun, hari ibu, hari bapa, hari pekerja, dan kita orang Islam sambut tanpa rasa ada apa-apa lah. Dia rasa bahawa tak ada masalah. Hari memperingati ibu. Apa hari ni baru nak ingat ibu? Ini bukan ajaran Islam. Kalau orang kafir kita boleh faham lah. Mungkin dia lalai dalam bab-bab tanggungjawab ini. Tapi seorang Muslim tanggungjawab dengan ibu bapa, tanggungjawab dengan guru. Ini semua memang perlu berterusan, bukan pada hari-hari yang tertentu dan seumpamanya. Contoh-contoh meniru dan menyerupai orang-orang kafir.